Rekod ni. Mantap. Apa khabar? Khabar baik bang. Guys, selamat berjumpa. Hari ini saya ada berjumpa dengan satu gitaris. Nama dia I think Syahrizal Ya, So macam nama penuh Syahrizal. Syahrizal lah. So nama pentas apa? Nama pentas banyak orang panggil Rizal. Rizal So Rizal sekarang ni tengah panas di pasaran. Banyak ada job paling baru ni saya tengok dia buat untuk nasyid dengan siapa keyboard player Cakam. Dia ada sotong semua lah, pakai jubah tu. Okey, terima kasih Rizal. Panggil Rizal boleh Boleh bang. Berapa umur sekarang Rizal? Saya sekarang dah 42. 42. Sama. Ya ke? Yelah tu. Sama umur. By the way, memang ini tempat Rizal di Shah Alam. Kejap lagi kita akan cerita sikit tentang apa tools yang dipakai. Perkenalkan Rizal sekali lagi. Rizal asal mana Rizal? Saya asal Perak tapi dah duduk dekat KL lama sejak lahir lagi dah duduk dekat KL. Asal kat Keramat. Asal Keramat. So boleh cerita sikit macam mana boleh terlibat dengan muzik ni? Okey. Mula saya terlibat muzik ni masa abang bapak saya kan kahwin dua. So dia abang tiri saya memperkenalkan gitar tu dekat saya kan. Dia bagi gitar saya, gitar akustik masa saya form 2 form 3. So waktu tu gitar tu kanan kan, gitar tu kanan lah. So saya pun mula-mula nak belajar gitar. So terbalik ni tali dia pun so main-main lah kejap macam tu. Rupanya salah main tu. Bukan salah lah, maksud dia macam ada something yang tak boleh nak belajar kan. Tengok orang ni main macam ni, kita main terbalik kan. So saya change tali, lepas tu saya belajar lah benda-benda zaman-zaman tu. Zaman-zaman 96 tu Nirvana apa semua tengah top lah, main-main lagu-lagu itu macam tu di Perak lah. Itu di sini dekat Keramat. Saya dah duduk Keramat lama sejak lahir lagi. Sekolah Keramat lah ni. Saya memang sekolah kat Keramat. Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Keramat. Okey, alright. Ini orang Keramat AU3. AU2. Awak Keramat, jangan lupa ini wakil rakyat. Wakil rakyat Keramat yang baru. Anyway, lepas itu sama belajar ke mana? Aswara? Aswara tu lewat. Masa saya masuk lewat. Sebelum tu masa saya mula-mula belajar gitar tu, bapak saya tengok macam saya minat main gitar, dia hantar saya belajar masuk kelas Bentley zaman tu. Bentley Music. Di KL? Di KL. Waktu tu zaman Bukit Bintang, betul. Cikgu siapa masa tu? Cikgu saya masa tu Dan Storm. Kalau Abang Rafi kenal orang lama lah. Dia duduk main dengan Alley Cats apa semua. Tu cikgu saya, mula-mula saya belajar gitar dengan dia kan. Lepas habis sekolah tu, saya pun belajar tak lama, dalam setahun. Because setahun selepas tu nak SPM. So saya break kejap masa nak SPM. Lepas tu saya sambung balik lepas SPM. Ambil exam tu? Exam apa? Di mana? Di Bentley ada ambil exam? Tak sempat ambil exam. Maksudnya saya belajar secara macam praktikal lah, banyak dengan dia. Praktikal kan. Selama saya rasa adalah hampir setahun juga belajar tu. Lepas tu saya quit sebab tahun lepas nak SPM. Saya stop kejap. Dan saya sambung balik selepas habis sekolah. Habis sekolah tu main-main biasa lah. Sampailah tahun 2001 macam tu, saya ada orang cari gitaris. Dia nak main club lah. Zaman-zaman tu kita kan dapat main club kan. So saya try lah kan. First Top band 40 lah? Top 40 lah. Masa tu saya start dengan Gunshot. Yes, Gunshot. Gunshot tu pernah dengar nama band. First kali saya start dengan Skandar Arwah Abang Gani. Itu first saya start dengan diorang. Gani mana? Gani bass tu? Gani Gunshot ya. Gani Heavy Machine. Freedom kan. So saya start dengan dia dulu. Main sequence lah waktu tu. Kita orang first saya ingat lagi kontrak tu dekat Istana Hotel. Sequence band. Betul, Istana Hotel lah. Sebelum saya main full band ni. Music Tech bawah tu? Yes, Music Tech bang. Zaman Music Tech. Legend tu, Music Tech. Yes, Music Tech. Siapa yang dulu-dulu tahu lah tempat Music Tech tu kan. Itulah first kontrak saya start main club kat situ. And then selepas tu kita orang pergi ke Regency Hotel dekat Port Dickson. So bermula daripada situ lah saya start kerja malam apa semua. Masa tu dah boleh baca ke? Belum
Belum. Masa zaman tu memang tak boleh baca apa semua. Sebab memang dengar lagu. Masa zaman tu belajar cari lagu lah. Sebab masa arwah Abang Gani tu dia telinga dia bagus. So banyak cari lagu, dengar lagu. Itu senior Senior betul. Super senior. Banyak musician kita pun banyak yang pernah main dengan ni. Kalau tak salah dia pakai Gibson juga kan? Dia Gibson warna hitam. last time saya main dengan dia pakai Ibanez warna ungu. Oh. Ibanez tu last time saya main dengan dia kan. Kalau setakat lagu Santana tu memang sebiji lah. Last kali jumpa dia bila tu? Lama dah bang. Arwah pun dah meninggal rasanya lebih daripada berapa tahun dah. Saya rasa last saya jumpa dia waktu tu pun dah 2004-2005 lah. Itu last lah kan. Sebab saya start dengan dia orang 2002. Start tu kan. Sampai masa tu belum lagi zaman main dengan energi apa semua tu. First lah saya start dulu. Sampai selepas habis dengan diorang, baru saya dalam 2005 tu baru saya start. 2006 saya baru start dengan energi. Itu pun masa tu pun sebab saya tengok diorang kat Penang kan. Tengok masa tu Arab gitaris dia. Arab ramai lah. Masa tu memang diorang tengah peak. Energi time tu tengah peak lah. Kira macam saya banyak belajar dengan band tu. Yes. Itu memang betul. Arab pula tu dia punya library besar kan? Yes, menyanyi dia dengan vokal dia. Bagus. Arab energy ya. Dia bear in mind tu Arab energy. Dia keluar, saya masuk ganti dia. Waktu tu memang saya betul-betul belajar dengan dia orang. Lepas itu pergi ke sambung, macam mana ada cita-cita masuk Aswara? Okey, lepas 5 tahun saya kerja malam, saya rasa macam dia lah kerja malam ni, dia rutin ni macam tu je kan. Macam itu je buat. So saya rasa macam ada peluang nak sambung belajar kot. Waktu tu saya dah 30 tahun dah. Dah 30 dah. Time tu dah 2012 lah. Saya rasa macam tu kan. Saya cuba try datang audition masa tu Aswara dia buka kan. Sebab saya dapat. So bila dapat tu saya quit lah. Saya terus sambung belajar lah dalam 3 tahun. Masa sambung belajar tu pakai duit scholarship ke ataupun duit sendiri. Duit sendiri. Sebab masa zaman saya tengah masuk Aswara tu, saya masih lagi kerja malam yang main gig. Zaman tu diorang dah start main gig dah. Main seminggu sekali, 2 kali kan. Jadi duit tu menyimpan lah. Simpan lah. Belum start session apa semua ni. Belum. Simpan duit lah. Tak ada dah bang. Tak ada lah. Benda-benda habis beli barang muzik tu dah kan. Benda yang kita minat kan. So lepas tu masuk Aswara. Cikgu dia siapa masa tu? Cikgu saya masa tu Encik Syam Suwadi. Saya belajar dengan dia lah. Satu cikgu saja lah masa di Aswara. Betul, satu cikgu saja. Sepanjang 3 tahun tu saya memang belajar dengan dekat situ lah start belajar baca not. Betul bang. First kali memang belajar elektrik gitar atau ada belajar klasikal ke? Tak ada. Saya terus start elektrik gitar. Mula-mula memang main gitar kapur. Lepas tu saya dah dapat elektrik gitar, mak saya beli. Start daripada tu lah saya main elektrik je kan. Sampailah ada setahun baru saya main akustik balik. So dari situ start belajar baca ni. Betul. Masa masuk Aswara tu yang saya start belajar baca notation. Itu belajar tentang pop music ataupun jazz? Pop. Saya banyak belajar pop lah. Sebab ada juga ambil kelas ensemble jazz apa semua. Masa tu tahun 2 lah dengan Cikgu Fly apa semua kan. Zaman-zaman tu kan. Tapi saya lebih pada pop music lah. Sebab saya rasa saya tak pandai main jazz. Yang penting niat tu yang pertama tu masuk belajar pakai duit sendiri lah. Yang tu betul. Sebab zaman tu kita kerja gig kan, masih lagi ada kerja lah. Zaman tu saya sambil belajar, saya kerja malam kejap apa semua. Sampai setahun saya nak masuk tahun 2 tu. Ada skip kelas? Ada juga. Biasalah bang. Biasa student kan. Ada juga tak pergi kelas apa semua kan. Kelentong lah apa semua. Itu normal lah. Sampai sekarang budak-budak ikut kan. Cik makan So lepas setahun saya dekat Aswara tu, masa tu lah Abang Syam bagi saya peluang kerja macam session ni kan. Sebab masa lepas saya setahun masuk tahun 2013. Masa tu saya start main dengan Abang Syam, minta RTM. RTM mostly banyak RTM lah tu waktu tu dengan Abang Syam kan. Start daripada situ lah saya start kena kerja macam ni, nak kena boleh baca, nak kena apa semua. Tapi saya tak adalah, memang sight reading pun tak adalah berapa sangat bang. Tapi cari lagu je lah kan. So apa ni nak cerita pasal macam mana boleh cepat belajar not. Sebab ini benda ni dia macam soalan ni memang pelik sikit. Daripada tak tahu baca sampai boleh baca, berapa lama spend time practice ke, ada ke cara-cara belajar atau ada cara-cara nak sight reading ke? Okey, masa
zaman-zaman tu saya belajar dekat masa sight reading tu lah, macam tengok notation apa, masa zaman belum tahu pasal baca note tu, saya banyak belajar dekat Guitar Pro. Guitar Pro kan ada tab bawah, atas notation kan. Itu Guitar Pro kat mana boleh tengok? Guitar Pro macam ni, nak tengok? Boleh nampak Boleh, tak video ni? Boleh Sampai sekarang saya simpan apps tu. Dulu Guitar Pro 5, sekarang dah 7 dah lah. Ni macam ni. Lebih kurang macam ni, katakan kita klik lagu Moonlight Sonata ni. So dia keluar macam ni. Okey. Kan? Jadi tu ada tab. So nanti dia ada playback. Ni apps yang saya belajar dulu. Zaman tu Guitar Pro 5. Alright. So ini is apa nama dia? Guitar Pro 7. Guitar Pro 7 betul. Ini beli apa? Ni saya beli original. Berapa kerugian? Dalam zaman tu baru masa saya beli last 4 years rasanya, Guitar Pro 7 ni baru dalam 100 lebih, nak masuk 200 juga, dekat 200 lah. Sebab dulu saya pakai Pirate pasal pakai window, banyak yang third party punya. Jadi baca je lah, ikut je lah. Tengoklah, lepas tu saya dengar bunyi sekali lah. Dengar bunyi dia sekali, tengok. Betul, tab dia. Lepas tu yang paling penting kan, saya masa tu belajar rhythm. Rhythm dia macam mana, sebab dia boleh playback sekali. Macam dia macam lebih kurang macam Sibelius lah sekarang bang. Sibelius lah. Lebih kurang macam macam Sibelius je. Dia tak boleh edit, betul. Dia buat editing kat sini boleh lah, tapi saya tak reti. Saya tak pandai buat ni. Saya gunakan dia untuk refer lagu lah kan. Banyak lagu-lagu boleh dapat dekat dalam Guitar Pro ni. Ini bertuah juga ada benda ni untung kan. Zaman tu memang saya tak jumpa. Ini salah satu daripada kita boleh dapat outsource selain daripada kita buat sight reading, belajar secara buku. Dari kita boleh dengar, kita boleh tengok. Lepas tu dia ada audio lagi kan. Ya betul. Kalau salah note kita boleh tengok kat situ, note atas tu F. Ni dia sebab dia sekali ada kat sini semua kan. Ya betul. So inilah salah satu daripada tools yang saya gunakan untuk belajar kan. So nampaknya membantu betul banyak membantu lah. Banyak saya dapat tengok rhythm, pasal bila playback tu rhythm dia tu pun ada macam syncopation ke apa semua, dia akan main ikut betul lah. Ikut betul lah, betul. First time ni. Yelah, masa tu zaman tu 2008 benda ni popular. Rasanya awal lagi tak ada dah, tapi saya baru kenal benda ni masa tahun